Selamat pagi doktor. Pagi. Selalu orang lelaki ni masalah yang selalu dihadapi ialah prostat. Kata dia punya kadar pengenaan sangat tinggi di kalangan lelaki ni. Mungkin 21 ke? Boleh doktor cerita macam mana tanda-tanda prostat ni dan apa yang patut kita lakukan? Silakan. Okay. Prostat ni biasa berlaku kerana prostat terbengkak sebabkan jangkitan kuman ataupun keradangan kat situ. Jadi biasa kita rawat prostat ni dengan cara kita ambil siruto. Sebab siruto boleh atasi masalah jangkitan kuman. Itu cara terbaiklah nak rawat. Kemudian antara pants dengan boxer kita tengok ramai orang berkongsi boxer lebih berkesan lagi dan lebih cepat lagi kesan dia untuk pulihkan prostat. Jadi kalau dia ambil kombinasi boxer dengan siruto, memang prostat dia akan baik dengan sangat cepatlah. Biasanya serta-merta dalam masa 1 hari ke 3 hari prostat dia akan lega. Dia boleh kawal balik kencing dia dengan mudah. Kalau tidak, orang yang ada prostat, masalah dia akan ada masalah tak boleh kawal kencing dia. Sama ada kencing akan keluar sendiri atau sakit ketika kencing atau kencing tak lawas, maknanya dia kencing dia tak habis, kemudian dia akan keluar lagi sendiri. Itu masalah prostat lah. Okey, doktor saya tanya, balik pada siruto tadi. Dari segi ni teknikal lah. Macam mana siruto tu boleh membantu dalam kes ni? Macam mana kita nak balas dia tu? Okay, dalam siruto ada satu bahan dipanggil IPPA1. Okey. IPPA1 ni dia memberikan tenaga kepada macrophage untuk bertindak aktif. Dan dia memberikan tenaga tu 1000 kali ganda lebih cepat daripada beta-glucan. Dia maksud dia sangat-sangat baguslah untuk tujuan tingkatkan kita punya imun. Jadi bila macrophage kita aktif, dia akan hapuskan apa sahaja gangguan kuman ataupun serangan kuman pada satu bahagian pada badan kita. Jadi itu sebab penting kita ambil siruto kerana kita akan aktifkan macrophage. So kalau ada apa-apa keradangan di bahagian badan, biasanya otak akan tahu dekat mana. Dia akan pergi kat tempat tu. Kalau misalnya prostat sakit, okey, jadi macrophage tu dia akan aktif kat belakang prostat. Dan masa itulah keradangan tu akan reda, bengkak tu reda, dan prostat tu akan pulih. Okey, yang kedua tadi doktor ada sebut antara surat loran dengan boxer didapati boxer lebih berkesan. Apa rasional dia? Ada dua sebab ya. Satu kerana boxer tu lebih rapat lagi dekat bahagian kulit kita. Dan dia lebih memberikan mampatan di bahagian groin. Maknanya bahagian yang dapat dipakai tu lah. Jadi dekat situ lah kesan mampatan tu penting juga kat situ. Jadi dia akan menekan lebih, dia grip lebih kat kawasan groin ni, maknanya kawasan berkaitan dengan alat kelamin ni. Jadi alat kelamin tu rapat dekat situ. Jadi dia memberi kesan penyembuhan tu lebih. Satu lagi dia agak tebal. Jadi ketebalan tu menjadikan fiber connection tu lebih padat di situ. Okey, terima kasih atas perkongsian yang sangat berguna.